Halo guys, sudah tahu kita bisa bak Victoria Motor Used Car Dealer ini namanya. Okey, Victoria Motor Used Car Dealer. Okey, jadi saya tahu aku mai kita review kereta. Agar kita ke bisa minat bak kereta, nama-nama kereta nak milih nama model. Kita tahu ngigak aku tahu PM aku, ngelawak Facebook aku, tahu ke ngelawak TikTok aku. Nama Facebook ku Beleri Rem. Okey. Nama TikTok ku pun sama Beleri Rem. Kita tahu mendak video-video aku dia lah untuk kita mampu milih kereta. Okey. Kejap lagi kita akan review kereta nama ke bisa bak Victoria Motor Dito ya. Okey, stay tune guys. Tok ya. Azia. Tok adalah Azia G. Okey. Cat pun lagi okey, tayar pun lagi baru. Kita mendak lagi bedau tebal bunganya. Okey. Tok adalah Azia G. Condition dalamnya pun okey. Tok adalah auto. Azia G auto. Okey. Warna putih ya. Okey. Kita bisa megak Azia warna kuning. Siapa minat Azia warna kuning, tahu ngegak aku ya, tahu PM aku. Okey. Tok Azia warna kuning. Dalam lagi berkilat dalamnya. Tok pun auto. Okey. Tok adalah dari segi belakangnya. Azia SE. Pelit dari Johor atau JSA. Warna kuning. Okey, berkilat tu. Okey, mana? Okey, kita mendak sama megak Azia warna putih. Ia udah bisa side skirt tau. Udah bisa beruran side skirt. Udah upgrade. Bisa side skirt. Okey. Tu warna putih. Auto megak. Kita megak bisa beza. Beza facelift tu. Tu rekomen facelift, bisa body kit semua. Okey. Sekali ngau sport rim. Sekali ngau sport rim. Tayar brand Yokohama lagi berau mayuh bunga itu berau tebal. Berwarna putih ya. Siapa-siapa minat beza, tahu ngigak aku. Okey. Kita deal sampai nyadi. Selamat pagi guys. Kita review kereta dulu. Itu adalah Myvi berwarna biru. Kondisi agak mana ya? Nada cala apa semua. Cat agak bersih. Ya. Itu adalah Myvi auto. Nak dalamannya. Okey. Agak mana? Siapa-siapa minat ngau Myvi tu, tahu ngigak aku. Tenadai warna biru tu kita bisa stok ke buka ya. Kita bisa stok ke buka ya. Itu adalah Myvi. Agak sigat tu. Biar enggak kita bisa Alza warna silver. Kita bisa Alza warna silver. Okey, auto. Dalamnya pun agak mana ya? Atau sesuai untuk yang bisa family, untuk bujangan pun boleh agak. Siapa-siapa minat ngau Alza tu. Okey. Halo guys. Tahu ya. Bujang sigat. Tu, bujang sigat 4x4. Toyota Hilux 2.8. Tu baru ya. Sigat pu tu. Plat Sibu. Okey. Agak berkilat tu warna tu. Tu Toyota. Siapa-siapa minat ngau 4x4, boleh kontak aku, boleh ngigak aku. Ya. Kita megak bisa stok kebukai, bukan seminat warna silver tu aja. Boleh bisa chrome door. Lawa. Okey. Agak berkilat cat tu. Belakangnya semua agak bersih. Ada celah apa semua. Okey. Tu adalah lampu bonet belakang. Bisa air laban
Tok bak luar, bisik air lah. Okey, napa? Yang penting yang nak scratch. Nampak macam agak baru. Ha. Yang nak scratch ah. Ha. Siapa-siapa minat ngau 4x4 ya ke pulai ke Benuan, pergi jalan jauh lah. Boleh ngigak aku, okey? Kita deal sampai jadi. Okey, untuk beza warna granite. Tu udah sporty gambar beza tu. Siapa-siapa minat beza tau ngigak aku ya. Agak maneh tu, agak condition agak lawa. Condition di tau agak lawa, yang full body ada cala apa semua. So siapa-siapa yang berminat tau DM aku ya. Okey, kita begak bisik BIOS. Tok BIOS. Cantik nombor tok. 9260. Plat Sibu. BIOS Dugong. Untuk Rebu Jiang Chun tok. Ya. Bagaimana? Tok auto BIOS tok. Kita megak bisik Myvi. Myvi tok sporty. Lebih udah bisik sport rim. Sport rim pula apa nama body kit tok. Chun. Okey, itu adalah Myvi. Okey, sepakat ngigak kereta atau ke berminat ngau Myvi Azia 4x4 kalau kereta terbukai, anda ingat kontak aku, okey? Tok DM aku. Okey.